Assalamualaikum anak-anak murid sekalian. Jom kita belajar mengenai wuduk. Jom kawan-kawan, kita belajar sama-sama. Adam dah ambil wuduk? Adam dah ambil wuduk solat Zuhur tadi, Ustaz. Adam tahu tak? Ada beberapa perkara yang boleh membatalkan wuduk. Adam tak tahu, Ustaz. Adam tahu tak? Salah satu perkara yang boleh membatalkan wuduk ialah keluar angin dari dubur, iaitu kentut. Alamak, malunya Adam. Awak semua pun dengar ke Adam kentut tadi? Tak apa, jangan malu. Adam kan tak sengaja. Jom Ustaz terangkan beberapa perkara yang boleh membatalkan solat. Perkara pertama yang boleh membatalkan solat ialah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur seperti kencing, buang air besar dan juga kentut. Faham, Ustaz. Perkara kedua yang boleh membatalkan solat ialah tidur dengan posisi punggung yang tidak tetap. Bersentuhan antara lelaki dan wanita. Antaranya lagi, salah satu perkara yang membatalkan solat ialah hilang akal seperti mabuk dan pitam. Oh, macam tu ke, Ustaz? Ya, betul Adam. Akhir sekali, perkara yang boleh membatalkan wudu ialah menyentuh kubul dan dubur dengan tapak tangan. Jadi Adam, jelas tak apa yang Ustaz terangkan? Jelas, Ustaz. Sekarang Adam dah faham mengenai perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Kawan-kawan pun dah faham kan apa yang Ustaz ajar tadi? Kalau dah faham, sebut Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Adam nak pergi ambil wudu dulu ya.